Akhirnya sampai juga setelah sesat. Semedi. Ulang dengan buah. Dia tanam sayur kan? So dia belah. Kamu pergi kecil, Tak tanam dah. Tanam tapi dah besar, pucuk pun tak ada. Kan dia ada pucuk jam golok Ada dulu. Kan dulu macam tu nak tanam, mana sekarang ada lah. Ada tapi dia jadi tinggi pokok tu. Ada buah tapi tak masak lagi. Buat jam golok. Dia boleh. Kan bagi gambar. Banyak juga masak. Oh, banyak sangat ni. Ini untuk makanan 10 orang ni. Tak apa. Makan puas-puas. Ingat Zul tanya-tanya nak datang rumah kan? Itulah nak pergi juga rumah belah. Bulan. Minggu ni Andy datang. Andy datang minggu ni. Minggu ni sesuai lah boleh sembang dengan dia kan? Kan Andy lah kan. Kamu tak borak dengan dia? Abang ni bulan 11. Abang ni bulan 11. Awak belah Sini kena meninggal. Dia meninggal je. Ya, dia meninggal buat dengan anu lah. Saya buat balik hari Sabtu. Tu hari Sabtu benda tu dia meninggal. Buat balik, dia nak balik. Dia nak balik. Dia nak balik tu saya bawa balik. Lepas tu sampai mana? Meninggal. Meninggal. Oh gitu. Macam dia tahu kan. Ingat tu. Tapi masa tu dah sebulan lebih tak balik, biasa dia tak bulan. Dah masa dia nak balik masuk dalam kereta dia boleh jalan. Boleh jalan naik molek dia nak naik kapal terbang. Oh, Naik molek naik kapal terbang boleh ada. Boleh turun ni boleh jalan lagi. Jalan lah. Tapi dia pakai ni lah. Wheelchair dia tu lah. Lepas tu dia sampai rumah. Rumah tak. Dia macam apa? Dia meninggal macam seorang-seorang gitu. Dia duduk atas kursi dia tu. Mana dah sampai lama ke? Dah sampai rumah lama ke? Sekejap je meninggal. Dah rumah sampai lama lah. Sebab dia petang. Petang pukul 6.30 kot. Pukul 8 dah sampai dah. Solat pagi Boleh berjalan. Pakai tu lah. Pakai wheelchair tu lah. Makan-makan minum lagi masa tu. Duduk kamu, duduk. Boleh lama. Boleh. Tempoyak. Ada tempoyak. Apa duduk bawa kat sini? Ini apa, ular raja? Ular raja. Tanam sendiri ke? Tak ada beli. Oh, ingat lah. Yang ni daun apa ni? Yang ni besar ni? Tu, apa, tinggi burung ni panggil. Oh, beli juga? Beli. Dah sayur yang tu? Yang mana? Yang ni apa, cecah dia? Ni belacan, ambil. Oh, Belacan tempoyak pun ada. mana tempoyak? Tempoyak ni buat keluar. Tak payah lah. Dia dah, memang dah buat dah, tak buat keluar je sebab takut lalat. Kita gitu lah. Sila. Ni tempoyak. Tempoyak ni buat sendiri ke abang? Duri angkat tengah tu kan? Dia duri angkat tepi jalan tu dia beli. Tergantung nak bawa berbau lah kita. Tu dah tuang dah. 3, 4. Ambil kamu. Nak banyak mana?
Ni ikan ada. Ikan sebesar-besar ikan tu tu. Ikan bawal. Itulah Oh, yang ni kat tempoyak. Adi datang. Di Oh, di hari Ahad ni dia ada rumah. datanglah hari Ahad. Ni itu tinggal ni tu. Ha, saya sikit dia. Dia 2 minggu sekali lah datang. Ya, datang kan. Kadang-kadang sebulan sekali. Oh, Sikit aja. Dah ya Suka makan dessert. Duduk kau. Macam-macam benda ada ha. Ha, mana? Tak lah. Ni, jom. Makan. Kat mana sini? Ayam lagi macam-macam. Ayam ada, ikan ada, udang ada. Duduk kat mana? Je lah. Duduk lah, duduk. Banyak sangat lah. Ros, mari Ros. Terus, jom. Makan dengan kamu. Ros, mari Ros. Banyak sangat masaknya. Air panas pun ada. Jadi kecil lah. Andy kalau nak selesa tunggu lagi 5 tahun lah nak masuk college kan. Sekarang ni hantar tuition ada satu hari Ahad. Ikan apa kamu? Ikan bawah kamu? Boleh saya cubit sikit. Ikan bawah. Bosok seperti ikan orang dua kan. Tak apa. Special tu saya kata. Apalah ikan belah. Oh, okay. Special. Sepupu saya ni. Kan? Tu dah. Nak ambil udang sikit. Udang. Dah. Silakan. Belacan kan, Mak? Sambal. Ni boleh pusing. Dia bergerak-gerak. Dia boleh bergerak. Okey. Ni belacan ada. Oh 3 tahun lah tak datang ni. Kan? Syirah betul tak? Betul. Betul tak sebenarnya? Berapa tahun Syirah? Yelah, anak dia dah umur 2 tahun. Dah 3 tahun lah. Lebih kurang. Mana 3 tahun, 4 tahun dah mari maknanya. Kan? Hari tu dia kerja hospital mana? Dia hospital ni, Damansara. KPJ. Swasta lah. Swasta. Tu yang boleh pergi sana tu. Itulah kan, dapat offer sana tu. Anak saudara dia pergi ni Singapura. Siapa? Anak saudara dia. Oh, ya. Adik yang sok kat Kuantan tu, pergi ke Singapura. Dulu UIA Kuantan. Oh, dia kerja Nurse lah. nurse lah. Ya, okey. Buat kamu boleh Apa KPJ kan? UIA. Mula-mula KPJ. Lepas tu minta UIA Kuantan tu dekat sikit dengan rumah. UAE bukan kerajaan. Dia ada yang kerajaan yang tidak macam dia bukan. Dia tak ada pencen dia. Ada lah rumah macam kerajaan tapi tak ada pencen. Yang lantikan 2024 tak ada pencen. Dia tak ada pencen. Oh, dia jadi tak ada pencen Yang lantikan 24. Ni jom makan. Oh, ni jom makan. Ni pokok tanam ni. Dia tak ada lah. Pokok tanam. Pokok tanam. Tu tanam sayur apa? Dekat ni lah jam golok. Jamu Jam gajah. Tapi kebetulan hari ni tak ada lah pula. Tengok. Dah buah-buah lah? Dah berbuah. Dulu kan rendah kita ambil dengan tangan je. Bunga kacang banyak ke apa? Kalau nak boleh ambil. Boleh lah ambil sikit. Dekat situ, dekat luar lah. Ni jom ambil gambar. Sama juga rasa. Tak apa. Sugat ni. Duduk kamu. Mari makan lah. Oh, dia dah set dah. Dia duduk sebelah sana ke? Ada situ. Okey, apalah kita nak ambil gambar. Nak Nanti saya buat timer. duduk rapat ke apa? Tak apa, dah boleh tu. Kita buat timer sikit ya. Sekejap belum. Berapa saat? 5 saat boleh ke? Tempat lagi? Zul lagi. Zul lagi. Zul sempat lagi. Kan jatuh. Alright, dah. Cukup. Okey, makan. Harus duduk makan tu. Nampak ke? Banyak lauk yang masak ni. Nampak? Nampak tak? Nampak. Boleh. Boleh. Kamu ke? Kamu mata tutup sikit.
sikit. Ya kan? Ya. Okey tak? Macam tu. Ya dah main macam. Boleh lah. Kan sepek. Boleh lah, boleh lah. Dia anak Cina malah sepet. Kan? Ambil. Makan. Ya. Terus masak ke sama. Sama-sama lah. Sama-sama. Cepatnya boleh masak je. Sekejap je lah, simple. Macam Kak Mah lah. Nanti nak pergi juga rumah Kak Mah lah. Hari Ahad ni ada nanti. Ada. Boleh juga kan hari Ahad ke? Kan? Boleh. Betul lah lama tak pergi rumah Kak Mah tu kan? Dalam subuh. Ha kan? Lama dah. Lama.